Tumpang Pulau menuju ke Georgetown Day 2. Hujan lebat dekat R&R Gunung Semanggul. Tapi dekat sana cerah. Kita standby je pakai baju hujan. Rider life macam ni lah. Jarang masuk R&R. Kita biasa lepak tepi-tepi je. Ni dah tahu mungkin mana. Dah perasan tadi. So kita terus masuk Georgetown, check in dulu, hantar barang, baru pergi Pantai Batu Peringgi. Check it out. Okay. Bilik nice lah. Okay ah. Masuk First Avenue, dia boleh connect dengan ya, 3 mall connect in one. Perangin Mall, Komtar dengan First Avenue. Senang, park setempat boleh pergi 3 mall. Okey, Syah. Penang. Are we hunting for the mall? Cik, pakai motor tu boleh pakai? Dalam boleh. Saya boleh ya? Terima kasih. Alhamdulillah sampai juga kita di depan ni. Ni orang baru pukul 7. Semua orang kau dia konsep butik hotel. Sebab pakai booking.com, aku customer ketiga malam dia lamsam. Okay, ni depan, ni Lebo Julia. So dekat belakang ada lagi parking untuk kereta, motor. Okay, jom kita pergi belakang. 2 tingkat je. Ni kau turun bawah. Okay, ni belakang. Belakang ni kalau nak parking belakang kena Google Map cari Moontree Grove. Parking belakang lebih senang. Kita parking motor kat sana. Sana ada swimming pool. Okay, untuk backpackers atau group riders, belakang ni ada dormitories. Dormitory dia best. Dia punya dorm dia ada male, female ataupun mix. Setiap dalam dorm dia ada toilet. And then swimming pool dia tak ada time limit. 24 hours open. Okay. Keluar dari hotel, keluar dari Penang menuju ke Pantai Merdeka.